Sebelum bermulanya pengajian pada September 2026 akan datang, saya cuba kemaskan pembacaan rujukan-rujukan yang telah dipakai ketika menyediakan proposal PhD yang dihantar pada bulan Mei yang lalu. Saya gunakan Notion untuk menguruskan bahan bacaan dan pentadbiran hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Mencubanya sedikit ketika di peringkat master dahulu, tetapi agak sukar kerana saya berdepan dengan kerumitan untuk mula membina platform ini daripada awal. Walaupun ada template percuma dan berbayar yang boleh diperolehi, ia masih agak rumit untuk saya ketika itu. Tetapi dengan penggunaan Claude AI, Claude membantu saya membina halaman ini. Saya cuma perlu lakukan kerja-kerja yang bertabur, yang rawak, yang tidak sistematik di dalam Claude, dan Claude akan memprosesnya dan mengaturnya di dalam Notion saya. Di bahagian Akademia Admin ini, semua tarikh penting yang telah diperolehi setakat ini daripada universiti telah dimasukkan di dalam kalender. Tarikh-tarikh yang muncul di dalam Gmail universiti akan masuk ke halaman ini secara automatik dan saya akan diperingatkan dari semasa ke semasa. Tarikh-tarikh penting berkaitan dengan akademik berada di halaman Akademia Admin. Tarikh-tarikh penting dan temujanji peribadi berada di bahagian personal dan berkaitan dengan kerja pula berada di bahagian work. Manakala artikel-artikel jurnal, buku yang saya baca, apabila saya telah tandakan nota di dalamnya, melakukan annotation kepada PDF, saya memprosesnya di Claude dan Claude membina halaman ini. Ini adalah tajuk proposal saya, Beyond Compliance, Muslim Educators' Philosophical Identity as a Shaper of UDL Engagement in Irish Educational Setting, dan ini adalah bahan-bahan bacaan saya setakat ini yang mana ianya disusun mengikut pilihan kita, dan di sini saya mengarahkan agar ianya disusun mengikut tarikh penyiaran penerbitan tersebut. Diletakkan tajuknya, senarai penulis, tarikh, jenis bahan rujukan, artikel jurnal, laporan, halaman web, buku dan sebagainya. Ini adalah tag, kemudian status kepada bahan-bahan rujukan ini, manakah yang akan dibaca, yang telah dibaca, yang sedang dibaca. Halaman ini juga berhubung secara langsung dengan Zotero yang saya pakai untuk citation dan PDF yang terletak di Google Drive. Ia boleh dilihat dalam beberapa bentuk yang berbeza. Misalnya di sini ia boleh dilihat sebagai senarai. Kemudian di sini dilihat dalam bentuk card. Ini jika ada entry baru yang tidak berstatus. Ini adalah yang untuk dibaca. Ia automatik sama seperti status di sini, tapi dilihat dalam bentuk yang berlainan. Ini yang sedang dibaca. Ini adalah yang telah dibaca, dan di bawah ini adalah senarai bahan-bahan rujukan mengikut sistem referencing APA7 yang juga dikemaskini secara automatik oleh Claude apabila saya menambah bahan rujukan baru. Kita lihat satu daripadanya. Misalnya, salah sebuah rujukan utama kepada proposal saya yang ditulis oleh Associate Professor Dr. Margaret Flood daripada Maynooth University. Jadi di sini diletakkan nota mengenai pengenalan artikel tersebut. Ini adalah maklumat rujukan, status, ringkasan, tag, jenis, tahun, dan saya boleh menambah apa-apa di sini. 3 isi utama artikel ini: research question sekiranya ada, metodologi, dapatan utama, main finding, saranan daripada artikel ini untuk penyelidikan saya, nota kritikal di sini yang saya perlu ingat berkenaan dengannya. Ini adalah maklumat teknikal, in-text citation bentuknya seperti ini, reference-nya begini, ini adalah DOI, tarikh penerbitan, tag, dan di sini adalah kod daripada artikel berkenaan yang berada di dalam proposal saya Mei lalu. Dan jika kita klik di bahagian link ini, ia akan membawa kita ke Google Drive, dan ini adalah annotation yang telah saya buat ke atas rujukan ini, dan annotation ini dikutip dan dikumpulkan di bahagian hujung PDF asal dalam bentuk laporan seperti ini. Dan saya telah letakkan color key, yellow untuk definition, amber untuk
untuk scope, blue component, green untuk theoretical mechanism, red untuk limitations, problems, gaps dan purple untuk principles, applicability berkaitan dengan thesis. Dan diletakkan di sini bahagian teks yang saya highlight dan dinyatakan di sini apakah perkara tersebut dan di manakah lokasinya di dalam rujukan ini. Annotation ini dibaca oleh Claude dan diletakkan di dalam Notion saya dalam bentuk nota seperti ini. Jika saya menambah annotation baru, membaca kembali, maklumat di sini juga akan dikemaskini secara automatik. Jadi buat masa ini, inilah yang saya baca dan kemaskini dari semasa ke semasa untuk memastikan fungsi eksekutif saya tidak terbeban untuk mengingati perkara-perkara yang telah, sedang dan perlu dibaca selepas ini kerana jumlah rujukan ini akan terus bertambah dari masa ke masa. Saya terfikir untuk mengeluarkan maklumat-maklumat ini dalam bentuk satu template yang boleh dipakai oleh sahabat-sahabat lain yang juga menggunakan Notion. Namun untuk individu ADHD, saya mencadangkan agar halaman ini kalian bina sendiri menggunakan Claude. Beritahu kepada Claude bagaimanakah rupa halaman ini yang kita mahukan mengikut kesesuaian kita, kerana dalam penyelidikan sarjana saya yang lalu juga telah ditunjukkan bagaimana individu ADHD menempuh proses membina maklumat yang berbeza di antara satu sama lain walaupun diagnosis kita serupa, yang menyebabkan penggunaan template atau rujukan atau cadangan tip sepintas lalu yang dikongsi kesannya selalu tidak sama di antara satu individu dengan satu individu yang lain. Hanya apabila ianya kita bina sendiri, kita akan lebih efektif pada memanfaatkannya. Proposal PhD saya ini telah dihantar untuk dinilai oleh panel penganugerahan beasiswa dan saya telah memohon penajaan di bawah Trinity Research Doctorate Award berasaskan kepada fakulti. Kerana ada beberapa kategori yang berbeza antara satu sama lain, saya tidak memohon award di bawah Students with Disability kerana setelah mengenal diri sendiri, tahu bagaimana diri sendiri bekerja, saya fikir award itu mungkin lebih bermanfaat andai diperolehi oleh individu lain yang lebih memerlukannya. Saya mengambil keputusan untuk memohon melalui award terbuka. Alhamdulillah, proposal saya telah mendapat tempat pertama dan terpilih untuk menerima penajaan penuh dalam bentuk yuran dan wang perbelanjaan bulanan selama 4 tahun hingga ke penghujung pengajian. Award ini terbuka untuk semua calon PhD sama ada penduduk tempatan daripada European Union ataupun dari kalangan pelajar antarabangsa. Maklumat mengenainya saya letakkan di bahagian caption untuk rujukan andai kata ada sahabat yang berhajat untuk mencuba nasib bagi award di tahun 2027-2028 akan datang, insyaAllah. Mohon selitkan saya di dalam doa. Kita sama-sama sokong menyokong untuk perjalanan yang penuh cabaran ini agar manfaatnya dapat dikembangkan kepada komuniti dan ummah seluruhnya, insyaAllah.